Video kali ini dirakamkan oleh Respo Akaso. Bye bye guys. Hai, selamat petang, salam Ramadan. So petang ni aku nak pergi bazar Ramadan. Tapi aku nak tunjuk kawan aku dulu, Ziwan tu. Tahu bazar mana? Follow guys. Kita dekat mana oi? Bazar Tamaman. Oh, tak. Meriah betul orang. Ramai benar. Saya jumpa kawan saya. Ni siapa saya? Orang gila ni. Crowded, lalu ramai orang. Ayam bakar. Ni apa dia? Ayam golek. Oh, wadah. Oh, ini saya suka pedas ramen. Korean food. Mata aku jadi bina kan. Matahari dulu. Oh. Batik ini bahagian-bahagian cucuk dan kuih. Ayam gunting 5 rasa dia, rasa dia ni 5 rasa. Kita nak beli apa? Nak beli apa? Kita beli orang. Ramai sangat. Ramai apa? Roti John. Oh, Pak Marik. Roti John, ayam gunting lagi. Si lawak. Oi, keren punya ayam. Bau dia sedap. Nasi Biryani Utara. Tepung petelita ni favourite lah ni. Kalau ikutkan ni. Saya baru tengok sebelah ni ada lagi yang tak tengok. Pudin karamel. Roti John. Kebab 1.530 ya. Kebab ayam lah 1.530. Roti John. Apa benda ni? Tak buat miring. Hah? Ayo. Nasi ayam lah ye. Martabak cheese kebabu. Ada benda lagi ni yang boleh menarik aku ni. Ayam goreng rasa chicken. Martabak. Ayam lembut tak? Oh, ayam karan. Yang dia pun sudah. Kalung chicken, nasi ayam. Sukiya beef. Tak ada satu ni benda yang boleh rasa nak tarik menarik ni.
Lah. No hay ni también. Oh, jus. Fresh juice. Ini saja. Ayam bakar, ayam pecik. Palang, oh panjang ayam palang dia. Apa cuma viral. Hai keluar dah. Santai. Dah. Aku dah cheese. Kalau ikut nafsu ni semua nak beli, tapi kita ambil ikut agak-agak je lah. Tak perlu nak rembat semua. Ayam tebu aja. Samboi punya ni. Nampak cakaran tak samboi dah? Dah beli? Beli. Ini yang boleh buat aku tarik. Jambu satu bang. Cantik. Anak tu ke? Dua. Casing apa? Murah RM3.9. Murah je. Hantu kopiah. Nak pulenggang. Ni dia ni mesti coros. Kena viral pun dah kat sini. Jadi ya. Ni. Hujan air ni pada burrito. Tabak warisan. Ni nasi lauk, nasi air asin kecap. Banyak student yang menikah. Dari coklat pada ni laksa dengan laksam. Lepas ni nasi berlauk. Ini nasi berlauk pada. Oh, Liwan dia tangkap dekat. Laksa. Laksa ke laksa? Duduk. Boleh. Oh, karan. Nampak karan. Oi, nampak teliak orang. Jagung pun ada. Oh, ni sedap.
daripada mana ni? Ayam bakar. Zamking ayam bakar. Nampak menyedap, menggiurkan nampak. Ni apam bakar. Kak Riza Kelantan. Siapa ya bakar? Hoi, pasang ketiak lah. Yang bakar. Ha? Kopi ada. Tengok. Ada weh. Ada. Beli apa popiah basah? Ai, minat dia dengan popiah. Kat sini ada jual popiah apa? Oi, ya Allah. Lama sikit abang kalau muka abang. Abang yang paling handsome dekat sini. Ambil popiah ada lagi ambil. Saya jangan lupa orang yang handsome abang. Daging bakar canok. Saya tidak nak beli kat sini dah. Nasi kandang, nasi berlauk ada, yang taufu ada, yang taufu. Jambu sabak ni dah. Oh ni dia, karat ni. Bau kuat sangat, sedap bau dah. Ramai lah pula orang. Sabak dah sedap ni, ramai sangat orang. Shawarma pun. Selesai roda kita dekat bazar petang ni. Saya tangkapan aku satu je dibuat dah banyak sikit. Dia punya banyak sangat sampai tak tahu nak beli apa. Okey. Terima kasih. Tengok video ni, kita jumpa lah bazar mana pula lepas ni. Bye bye guys. Assalamualaikum.